Abi. Abi. Ha? Abi rasa saya high maintenance tak? High maintenance macam mana? High maintenance lah. Macam saya minta barang-barang kat Abi ke. Itu macam saya ni kuat demand lah apalah. Macam tu suka demand macam-macam ke apa ke. Saya tak high maintenance pun. Saya tahu tak? Semua kawan-kawan Abi puji Abi tau. Dia kata, Norman masuk tak high maintenance pun kan? Sebab dia beli makanan je. Barang-barang lain dia tak beli pun memang mahal. Abi pun kata, Mas yang dia beli makanan je. Yang lain semua tak mahal pun. Sebab saya kan makan je. Oh, macam tu kan? Okey, tak apa. Mulai hari ni, hidup Abi dan hidup saya akan berubah. Okay? Akan berubah ya. Mulai hari ini, saat ini, detik ini, okey? Apa yang berubahnya sayang? Takkan saya tengah pakai makeup pun nak marah Abi, sayang kenapa? Saya marah lah, saya tak suka lah. Apa ni, cakap saya tak high maintenance ni. Saya nak jadi perempuan mahal tau, yang ada kelas tau. Macam tu, Anzalna Nasir tu. Apa nama dia? Anzalna, Andalan nasi. Abi tahu tak laki dia tokek kedai kereta tau. Kereta yang lepas tu suami dia selalu belikan dia macam-macam. Tahu tak? So sekarang saya nak jadi macam dia. Saya nak hidup macam dia. Saya nak pakai, nampak ni, cushion Teforia ni pun macam dia. Nampak? Abi tunggu Abi tunggu, saya siap. Apalah karangan sayang ni. Saya nak jadi Anzalan nasi tu. Apa lagi lah saya nak beli. Saya tunggulah kejap. Okey yang saya dah jadi isteri high maintenance, dah siap dah. Muka semua dah siap, makeup dah siap. Okey dah siap. So apa beza dia? So apa beza dia? Apa beza dia? Tengoklah Fan Abi, bezanya apa? Tengoklah. Kenapa? Tengoklah. Yang? Kenapa saya beli apa yang tu lebih cushion Anzalna tu? Saya tak fikir pasal duit ke saya pakai kad Abi pula tu? Kita nak makan apa besok? Sebab saya fikir pasal duit dah. Saya beli banyak-banyak cushion Azalna ni. Dah tepi. Ibu beli apa satu lebih cushion Anzalna lah. Pakai kad Abi pula tu.